Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan membincangkan tentang forum hukum pembelian emas dalam talian. Nama saya Muhammad Zikri Daniel bin Zaino, nombor metrik 084550. Nama saya Muhammad Azmi Syakir bin Mat Zaid, nombor metrik 085433. Nama saya Zarfan Mikail bin Muhammad Noor, nombor metrik 084964. Nama saya Abdul Muhaimin bin Abdul Rahim, 084423. Nama saya Saiful Azam bin Saiful Azmi dengan nombor metrik 085115. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya ingin mengucapkan penghargaan kepada Ustaz Abdul Halim bin Awang Sulong yang telah banyak memberi tunjuk ajar, bimbingan serta nasihat sepanjang proses menyiapkan laporan tugasan yang bertajuk Hukum Pembelian Emas dalam Talian. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan saya dalam sepanjang proses menyiapkan kerja ini. Pengenalannya, pembelian emas dan talian semakin mendapat perhatian masyarakat pada masa kini seiring dengan perkembangan teknologi digital dan penggunaan platform e-dagang yang meluas. Kaedah ini memudahkan pengguna untuk membeli emas tanpa perlu hadir secara fizikal ke premis jualan. Malah menawarkan pelbagai pilihan produk serta harga yang lebih mudah dibandingkan. Namun begitu, dalam perspektif fiqh muamalat, urusan jual beli emas mempunyai syarat-syarat tertentu kerana emas tergolong dalam barangan ribawi yang tertakluk kepada hukum-hukum syariah seperti larangan riba, waror dan penangguhan penyerahan. Oleh itu, pembelian emas secara dalam talian perlu diteliti dengan lebih mendalam bagi memastikan transaksi yang dilakukan mematuhi syariah. Dalil Al-Quran dan bahasanya tentang mengenai hukum pembelian emas dalam talian. Dalil pertama ialah daripada merujuk surah An-Nisa ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali melalui perniagaan yang berlaku secara reda meredai sesama kaum. Ayat ini menjadi asas umum dalam keharusan jual beli dan transaksi muamalat dalam Islam. Menurut para mufassir, Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan pengambilan harta orang lain melalui jualan yang batil seperti penipuan, riba, perjudian dan unsur kezaliman. Hal ini kerana emas dalam talian ini boleh menyebabkan penipuan. Dalil yang kedua ialah daripada hadis. Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, bali dengan bali, kurma dengan kurma dan garam dengan garam hendaklah sama kadar dan dilakukan secara tangan ke tangan. Dalam syariah Sahih Muslim, Imam An-Nawawi menjelaskan bahawa maksud tangan ke tangan ialah kedua-dua pihak mestilah menerima pertukaran sebelum berpisah daripada majlis akad. Penangguhan daripada salah satu pihak boleh menyebabkan berlakunya riba al-nasiyah. Oleh itu, dalam konteks pembelian emas atas talian, jika pembayaran dibuat namun pemilikan emas belum berlaku atau emas masih belum diserahkan secara sah, maka timbul persoalan tentang kesahihan transaksi tersebut menurut syarak. Seterusnya, perbahasan ulama tentang pembelian emas dalam talian saya akan serahkan kepada saudara Muhammad Zafran. Terima kasih kepada saudara moderator di atas soalan itu tadi. Seterusnya, sebelum saya meneruskan bual bicara ini, saya perlu membuka dengan serangkap pantun. Pucuk manis, pria bertunas, tumbuh melata di tepi laman. Rancak dibahas transaksi emas menjadi tapat tuntutan zaman.
Berpasu-pasu bunga melati, hiasan taman indah berseri. Hukum syariat kita amati, agar muamalat berkat dirasai. Terima kasih saya diucapkan kepada saudara pengerusi majlis di atas ruang dan peluang yang diberikan itu tadi. Barisan panel pemikir yang budiman, para asatizah dan seterusnya, sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Berdirinya saya di pentas forum yang mulia ini adalah untuk mengupas sebuah mauduk ataupun tajuk yang kian hangat diperdebatkan mengenai hukum pembelian emas secara di atas talian melalui perbahasan ulama mengenai hukum pembelian emas ini. Jadi sidang hadirin yang dirahmati Allah, apabila kita berbicara mengenai emas, kita tidak sedar, kita tidak sekadar berbicara mengenai perhiasan wanita ataupun simbol kekayaan semata-mata. Namun, di dalam kerangka perundangan Islam ataupun fiqh muamalah itu sendiri, emas mempunyai kedudukan yang sangat istimewa dan sensitif. Emas bersama-sama perak dikategorikan sebagai barang ribawi, al-amwal al-ribawiyah, oleh syarat-syarat khusus yang ketat dan tidak boleh diperlakukan seperti barang dagangan biasa seperti baju dan juga buku. Ya, sandaran utama kepada ketatnya hukum ini datangnya daripada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, emas dengan emas, perak dengan perak hendaklah sama kadar dan dilakukan secara tunai. Barang siapa yang menambah atau meminta tambahan, maka sesungguhnya dia telah melakukan riba. Hadis riwayat Muslim. Berangkat daripada nas yang jelas inilah, para fuqaha dan ulama merentas zaman telah membahaskan bagaimana aplikasi jual beli emas ini harus diterjemahkan, khususnya di dalam dunia hari ini yang beralih kepada arah digitalisasi, di mana pembeli dan penjual tidak lagi bersua muka di kedai-kedai fizikal. Ya? Sidang hadirin sekalian, untuk memahami isu ini secara mendalam, kita perlu melihat terlebih dahulu pandangan majoriti ulama terdahulu. Ulama daripada 4 mazhab utama, iaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, telah mencapai kata sepakat ataupun konsensus yang amat tegas dalam hal ini. Mereka menegaskan bahawa emas wajib memenuhi syarat taqabuh, iaitu penyerahan barang dan bayaran mestilah berlaku secara serta-merta tanpa sebarang penangguhan. Sekiranya berlakunya penangguhan atau penyerahan oleh salah satu pihak, sama ada penjual lambat menyerahkan emas atau pembeli lambat menyerahkan wang, maka transaksi tersebut secara automatiknya boleh membawa kepada riba al-nasiyah yang diharamkan secara mutlak oleh syarak. Mari kita meneliti pandangan tokoh-tokoh besar mazhab, antaranya Imam An-Nawawi. Beliau menegaskan dalam penulisan ilmiahnya bahawa jual beli emas dan perak wajib dilakukan secara tunai. Ya, hal ini kerana kedua-duanya merupakan alat nilai yang termasuk dalam kategori barang ribawi. Beliau memberikan pencerahan dalam transaksi emas adalah sama sekali tidak dibenarkan kerana ia bercanggah terus dengan nas hadis yang sahih. Ibnu Qudamah, tokoh mazhab Hambali ini terus memperincikan perkara yang sama. Beliau menjelaskan bahawa syarat utama dalam pertukaran barang al-ribawi ialah berlaku penyerahan dalam majlis akad. Qad fi al-majlis. Jika salah satu pihak menangguhkan penyerahan fizikal tersebut, maka akad itu secara automatiknya menjadi fasik atau rosak disebabkan wujudnya unsur riba di dalamnya. Kita melihat situasi klasik dalam penangguhan riba an-nasiyah. Cuba kita bayangkan, ya, seorang pembeli bersetuju nak membeli seutara emas di atas talian melalui platform digital lah contohnya.
Jadi pembeli terus melakukan pemindahan wang secara digital. Dia pun transfer dalam akaun si kedai emas digital ni pun. Walau bagaimanapun, disebabkan kekangan stok ataupun logistik, misalnya lori rosak, kereta rosak, hantar emas, pemilik emas tersebut hanya menghapus atau menyerahkan emas secara fizikal ini kepada ejen penghantar melalui hari Khamis, iaitu contoh 3 hari selepas dia buat akad tu. Pada pandangan ketat ulama klasik, transaksi ini terdedah kepada kecacatan akad ataupun fasid kerana wujudnya jurang masa atau penangguhan dalam penyerahan barangan ribawi yang sepatutnya diselesaikan secara langsung di dalam majlis akad itu sendiri. Namun demikian, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang syumul, fleksibel dan sentiasa relevan merentas peredaran zaman. Keperluan masyarakat moden hari ini menuntut satu bentuk kemudahan dalam bertransaksi. Menyedari hakikat ini, sebahagian ulama kontemporari bersama badan-badan fatwa antarabangsa telah melakukan ijtihad baru. Sebagai contohnya, tokoh ulama besar seperti Syekh Yusuf Al-Qaradawi dan institusi perundangan Islam terkemuka seperti Majma' Al-Fiqh Al-Islami, Akademi Fiqh Islam, telah memberikan pandangan secara akomodatif. Mereka berpandangan bahawa pembelian emas secara dalam talian ini adalah diharuskan jika memenuhi syarat-syarat ketat yang digariskan oleh prinsip syariah itu sendiri. Apakah syarat-syarat kontemporari tersebut? Ulama menggariskan beberapa kriteria yang penting. Sebagai contohnya, emas itu hendaklah diniagakan, benar-benar wujud, bukan sekadar angka diskret ataupun emas imajinasi. Yang kedua, pembeli mestilah mempunyai hak milik yang sempurna sebaik sahaja pembayaran selesai dilakukan. Yang ketiga, pembayaran hendaklah dibuat secara penuh, langsam, bukannya secara angsuran yang menangguhkan nilai tersebut. Jadi berlakunya konsep qabd al-hukmi, iaitu pemilikan secara konstruktif yang diiktiraf oleh syarak. Konsep moden ini diterima pakai apabila pembeli ditafsirkan telah memiliki kuasa penuh terhadap emas yang dibeli, walaupun emas tersebut belum dipegang secara fizikal oleh tangannya. Hadirin sekalian, bagaimanakah pula kedudukan aplikasi hukum di negara ini? Malaysia ini, kita beruntung kerana mempunyai sistem kewangan Islami yang sangat sistematik. Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia bersama-sama dengan Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan telah memperincikan isu ini secara mendalam. Mereka menetapkan bahawa transaksi emas secara dalam talian ini dibenarkan sekiranya ia bebas daripada unsur-unsur negatif seperti spekulasi yang melampau, penipuan ataupun skamer, gharar iaitu ketidakpastian yang ketara ataupun penangguhan yang membawa kepada riba. Dalam fiqh muamalah Islam ini, ketulusan dan kejelasan amat dititik beratkan bagi memastikan hak penjual dan pembeli sentiasa terpelihara, sekaligus mengelakkan berlakunya penindasan. Merujuk kepada pandangan Imam Al-Sarakhsi, beliau mentakrifkan gharar sebagai suatu akad yang tidak diketahui kesudahannya, ataupun mengandungi ketidakjelasan dalam mencetuskan pembalahan antara pihak yang berakad. Dalam konteks online, jika pembeli langsung tidak tahu emas itu wujud atau tidak, beratnya tidak pasti, mutunya dirangkai atau tempoh penyerahannya kabur, maka akad tersebut boleh menjadi tidak sah kerana runtuhnya prinsip asas penjualan beli Islam. Oleh itu, Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia telah menegaskan dengan nyata bahawa sebarang bentuk pelaburan ataupun pembelian emas dalam talian yang tidak disokong oleh kewujudan emas fizikal yang sebenar
serta tidak memenuhi syarat pemilikan yang sah adalah dilarang sama sekali. Sebagai contohnya, aplikasi akaun emas digital yang ditawarkan oleh institusi perbankan Islam tempatan. Kita lihat apabila seorang pelanggan membeli emas secara RM200 secara online, ya, pihak bank bertindak memastikan bahawa emas fizikal seberat gram yang dibeli itu memang wujud dan diperuntukkan khusus ataupun allocated di dalam peti simpanan kebal milik bank itu. Sebagai rumusan, kita para ulama terdahulu maupun kontemporari sebenarnya bersepakat bahawa ilmu gharar, spekulasi dan penundaan tanpa hak wajib dielakkan dalam urusan pembelian emas secara dalam talian demi menjaga keabsahan akad menurut hukum Islam. Walau bagaimanapun, kecanggihan teknologi memberikan kita sejuta kemudahan untuk mengklik hutang beli di skrin telefon. Kita sebagai umat Islam mempunyai tanggungjawab moral dan agama untuk memastikan setiap transaksi dilaksanakan dengan penuh ketulusan, keadilan serta mematuhi piawaian syariah yang telah digariskan. Ini penting bagi memastikan rezeki yang kita peroleh dan muamalah yang kita jalankan mendapat keberkahan daripada Allah SWT. Sebelum saya mengakhiri baik-baik bicara saya, izinkan saya mendendangkan sebuah syair sebagai renungan kita bersama. Dengarlah wahai sidang budiman, urusan muamalah tuntutan zaman, biar beralih segala keadaan, syariat Islam jadi pedoman. Sekian sahaja kupasan dan pandangan daripada saya dalam forum ini. Moga memberikan pencerahan kepada kita semua. Sekian, terima kasih. Kini saya memberikan kepada moderator yang telah menjelaskan tentang perbahasan ulama hukum membeli emas secara dalam talian. Dan diakhiri dengan syair yang agak merdu. Seterusnya, kita teruskan forum pada hari ini dengan saya akan teruskan forum ini dengan menjelaskan keburukan dan hikmah menjauhi pembelian emas dalam talian kepada saudara saya Muhaimin. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menceritakan tentang keburukan pembelian emas secara dalam talian. Terdapat pelbagai keburukan yang berlaku. Antara keburukan pembelian emas secara atas talian yang utama ialah risiko penipuan dan yang semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat. Terdapat segelintir pihak yang tidak bertanggungjawab menggunakan platform media sosial dalam masa sawang palsu untuk menawarkan emas pada harga yang terlalu murah bagi menarik perhatian pembeli. Setelah pembayaran dibuat, barang tidak dihantar kepada penjual terus dan menghilangkan diri sehingga menyebabkan pengguna mengalami kerugian yang sangat besar. Selain itu, pembelian emas secara dalam talian juga mempunyai risiko ketidakpastian terhadap ketulenan dan kualiti emas tersebut. Pembeli tidak dapat melihat dan memeriksa emas secara fizikal sebelum buat pembayaran. Ini menyebabkan pengguna menerima emas yang palsu, berat dan yang tidak tepat dan kualiti yang tidak sama seperti yang dikatakan. Seterusnya, terdapat juga masalah kelewatan penghantaran atau kegagalan penjualan menyerahkan emas kepada pembeli. Dalam Islam, urusan jual beli emas perlu memenuhi syarat tertentu kerana emas merupakan barang ribawi. Sekiranya berlaku penangguhan penyerahan tanpa sebab yang jelas, transaksi tersebut boleh mengandungi unsur yang tidak menepati hukum syarak seperti gharar dan riba. Di samping itu, pembelian emas secara atas talian boleh menyebabkan pengguna mudah terpengaruh dengan promosi dan iklan yang tidak realistik.
tawaran keuntungan seperti tawaran keuntungan yang cepat, diskaun melampau atau skim pelaburan emas yang meragukan boleh menarik minat pengguna tanpa mereka membuat semakan terlebih dahulu. Sikap terlalu yakin dan kurang berhati-hati ini menyebabkan seseorang menjadi mangsa penipuan kewangan. Keburukan lain ialah kesukaran untuk membuat aduan atau tuntutan sekiranya berlaku masalah selepas pembelian. Ada penjual yang tidak mempunyai premis fizikal atau identiti yang jelas, menyebabkan pembeli sukar mendapatkan semula wang atau mengambil tindakan undang-undang apabila mereka ditipu. Ada sekali, walaupun pembelian emas secara atas talian memberikan kemudahan yang kepada pengguna, terdapat pelbagai keburukan lain dan risiko yang perlu diberi perhatian. Oleh itu, pengguna hendaklah sentiasa berhati-hati semasa membuat pembelian. Membuat semakan terhadap penjual serta memastikan urusan jual beli boleh dilakukan mengikut syariat Islam dan peraturan yang betul bagi mengelakkan kerugian penipuan. Sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada moderator semula. Terima kasih atas penjelasan keburukan dan hikmah menjauhi pembelian emas secara dan talian. Seterusnya, sebagaimana kita tahu, apabila ada keburukan dan hikmah menjauhi pembelian emas dan talian ni, kita perlulah mengetahui bagaimana cara-cara menjauhi pembelian emas secara dan talian ini. Seterusnya, soalan yang saya akan ajukan kepada saudara Saiful Azam, apakah cara-cara menjauhi pembelian emas dalam talian? Dipersilakan. Okey. Antara langkah utama yang boleh dilakukan ialah kita perlu membeli emas di kedai fizikal yang dipercayai dan mempunyai lesen perniagaan yang sah. Pembelian secara bersemuka memberi peluang kepada pengguna untuk melihat dan memikir sendiri keadaan emas yang ingin dibeli, termasuk daripada aspek keturunan, berat, warna dan reka bentuk. Selain itu, pembeli juga boleh bertanya secara terus kepada penjual berkenaan harga emas semasa, kadar upah serta syarat jual beli yang ditetapkan. Langkah ini amat penting kerana terdapat segelintir penjual dalam talian yang menggunakan gambar palsu atau mempromosikan emas yang sebenarnya tidak wujud. Dengan membeli di kedai fizikal yang mempunyai reputasi yang baik, pengguna dapat mengurangkan risiko membeli emas palsu yang rosak dan tidak menepati spesifikasi yang dijanjikan. Selain itu, pengguna juga perlu menyemak latar belakang penjual sebelum melakukan sebarang urusan pembelian emas secara dalam talian. Langkah ini penting bagi memastikan pengguna sentiasa mempunyai maklumat tentang penjual yang lengkap seperti alamat, premis, nombor telefon dan rekod perniagaan yang jelas. Di samping itu, pengguna juga boleh membuat semakan pendaftaran syarikat melalui Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM bagi memastikan syarikat tersebut berdaftar secara rasmi dan bukan skamer. Seterusnya, pengguna juga disarankan untuk menyemak nombor akaun bank atau nombor telefon penjual melalui portal semak mula yang disediakan oleh Polis Diraja Malaysia PDRM. Portal ini diwujudkan bagi membantu masyarakat mengenal pasti akaun yang pernah dilaporkan terlibat dengan aktiviti penipuan. Semakan awal sebelum membuat pembayaran sangat penting bagi mengelakkan mangsa-mangsa tertipu tentang emas jualan online semakin banyak. Dengan adanya kemudahan semak mula, pengguna boleh mengetahui sama ada akaun tersebut pernah dikaitkan dengan kes scam atau tidak. Langkah ini menunjukkan bahawa sikap berhati-hati dan membuat semakan terlebih dahulu mampu mengurangkan kadar scam tentang emas online. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih atas pencerahan tentang cara-cara menjauhi pembelian emas secara talian.
Saya harap cara-cara menjauhi pembelian emas dan talian ini kita dapat mengamalkan dalam kehidupan seharian kita. Seterusnya, akhir sekali saya akan ajukan soalan kepada saudara Azmi. Apakah kesimpulan yang anda dapat atas penjelasan yang saudara-saudara yang telah bentangkan tadi? Okey, terima kasih kepada moderator kita. Soalan yang telah diajukan kepada saya. Saya disuruh untuk membuat kesimpulan daripada panel-panel kita yang telah membahaskan tentang tajuk kita pada hari ini, iaitu hukum pembelian emas atas talian. Apa yang saya dapat daripada perbahasan panel-panel kita ialah hukum pembelian emas atas talian ni secara pandangan kita, dia tidak haram secara mutlak. Menurut hukum fiqh dan juga ulama mengatakan hukumnya adalah harus dan tidak haram dan juga tidak sunat untuk kita beli. Okey. Dan hukumnya juga boleh jadi harus jika kita sebagai pembeli dan juga penjual mengikuti syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh agama kita sendiri, mengikut hukum fiqh kita sendiri yang telah disediakan oleh agama Islam kita. Iaitu apa yang saya dapat syarat dan juga syarat hukum fiqh tentang atas hukum pembelian emas atas talian ini ialah kita perlu kita perlu dapatkan pemilikan yang sah, penyerahan yang jelas serta bebas daripada riba ataupun gahar. Garon ni bermaksud ketidakpastian, seperti saudara kita yang cakap tadi tentang ketulinan emas, dia punya timbangan emas, itu yang dimaksudkan, dan juga penipuan. Namun jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi dalam transaksi jual beli, ia boleh menjadi haram kerana boleh dikaitkan ada unsur riba ataupun garo tadi, iaitu ketidakkepastian. Seperti yang kita tahu, hukum jual beli perlulah secara jelas dalam akad antara penjual dan juga pembeli. Jadi apa yang saya boleh simpulkan daripada perbahasan panel-panel kita, hukum pembelian emas atas talian adalah harus. Sekian, terima kasih. Itu saja daripada saya. Saya serahkan balik kepada moderator kita. Terima kasih kepada saudara Azmi. Sebagai penutup forum kita pada hari ini, saya akan melantunkan dengan satu pantun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya-Allah kita berjumpa lagi. Dengan itu, saya moderator dan pihak moderator dan ahli panel ingin memohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan sepanjang forum ini berlangsung. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.